Dia nak restore balik, buat cuncun, nampak ni. Ni bunyi bergegar, dia cakap suruh aku tukar shifter Wilson tu kan. Oh, CP-CP je. Tag on, tag on. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. So, hari ni aku dalam kereta Myvi GT3 RS aku ni. Aku dah sampai dah area Lokut sebenarnya. Aku nak pergi ke Haziq Autowork. Macam biasa lah, kalau mengala ke sini memang aku pergi ke Haziq lah. Sebab aku nak kena settlekan juga hal Myvi ni. Lepas satu. Tapi itulah, bila dah buat ni semua, kira Myvi ni dah jadi tip-top lah. Cuma sekarang ni aku ada satu masalah. Itu hari kau tengok kita buat Myvi ni macam-macam. Semua tukar baru kan. So sekarang ni Myvi aku ni, problem dia, gear 4 tak ada dia bukan tak ada, gear 4 dia tendang. So kau tengok ni, aku tunjuk kau contoh kan. So aku masuk gear 4 Aku masuk gear 4. Okay. Okay. Dia lagi, kita try lagi sekali Okay, ni sekarang gear 3. Okay. Sekarang gear 3. Aku masuk gear 4. Okay, gear 4 aku tekan minyak. Tengok ni, dia terus free gear Gear 4 dia tendang. Aku pun pelik Enjin standard pakak je pun boleh tendang gear 4 kan. Aku tanya-tanya, memang selalunya Myvi Pro 2 lah kan. Memang dia gearbox dia masalah macam ni kan. Macam Banjo pun race selalu pun gear 4 hilang. Aku tak tahulah gear 4 dia kenapa gear lah, kadang-kadang ada orang gear 3, ada orang gear 4. Aku okey, sebab kereta ni kalau kau nak tahu, kereta Myvi ni first model yang tahun 2005. So kalau sekarang ni 2025, maksudnya kereta ni dah 25 tahun. Kira memang dah time lah kot nak tukar kan. Nak ikutkan hati aku nak tukar je auto. Tapi itulah, bila aku tanya Haziq auto, nak kena tukar wiring lah apa semua kan. So aku macam, alamak, bajet tak ada lagi, PTPTN tak cukup kan. So aku just antara tukar balik manual dulu. Nanti sebab aku tak decide lagi aku nak tukar enjin apa kat kereta ni. Sama ada aku nak bolt on ke, ataupun aku nak tukar enjin 1.5 ke, aku tak decide lagi. Kalau nak ikut hati, nak je 1.5 auto, senang. Tenang-tenang kan, spek apa, uncle. So aku dah order dah gearbox daripada Abang Jo, Jafar Topak macam biasalah. Dia dah post dah hantar ke Haziq lah. So sekarang ni kita nak hantar kereta, proses dia macam mana kan. Kalau korang ada pakai Myvi ke ataupun dua lain ke, kalau ada pernah jadi masalah macam ni, cuba korang komen sikit, share sikit pengalaman korang. Betul ke Pro 2 ni? Sebab dia mula-mula tanda awal dia nak masuk gear, kadang-kadang dia cramp. Itu memang aku stres lah. Bila kita nak laju tu, sambut gear macam F1 tu kan, sambut gear je dia cramp. Sekarang dia bukan cramp lagi, dia tendang terus kan. So kita nak sampai dah Haziq Autowork ni. Tengok dia ada tak ada. So senang lah, bagi aku dekat sikit lah. Aku nak pergi daripada rumah aku nak pergi ke Haziq ni dekat kan. Okay, dah sampai dah. Alright, dah jadi kita tengok macam mana. Bos tak ada pula, pergi keluar makan. So kita nak pergi pas kunci kat dia orang ni, dan kita pergi makan lah. Tinggal kereta kat sini. Okay, so ni aku nak tunjuk korang gearbox dia Gearbox dia, kau tengok ni, dia tulis Myvi ni. So ni fresh sampai daripada JB thank you banyak-banyak Abang Jo, Jaf Autopart. Kalau gearbox kita cari dia. Okay, dia banyak barang Myvi kan. Kita tak refurbish apa-apalah, kita akan terus pasang je. Nanti kita akan buka, check balik clutch semua okey tak okey. Mungkin kita kena tukar bearing ke apa ke. Next, mungkin yang macam aku cakap tadi, kita tak decide lagi kita nak tukar enjin ke apa ke. Kalau nanti aku tukar enjin ke, aku bolt on ke apa ke, time tu baru kita buat balik cun-cun. Kita spray balik ke, buat kasih enjin bay cun kan. Sekarang ni kita just nak bagi dia elok balik je. Kalau korang ada nak buat, tak kisahlah kancil ke, cleaser ke, nak buat apa-apalah, nak repair ke, nak restore ke, nak buat macam ni. Ni nampak ni, nak buat macam ni, bagi cantik balik kan. Macam ni kau tengok ni. Ni yang buat laju, yang gantung ni lah. Okay, nak restore balik, buat cun-cun, nampak ni. Ada banana, nak buat up spec ke,
atau nak restore balik original ke, korang boleh Roger Haziq lah. Nanti kita letak nombor dia kat bawah, Haziq Auto Work kan. Ataupun kau boleh tengok ni, ni Haziq Auto Work ni. Okay, dia area PD, dia area PD Lukut. So mana yang jauh tu korang boleh book appointment dululah tengok. Sebab kadang-kadang kita lah banyak kan. So korang boleh Roger dia, minta quotation ke, tanya harga ke. Lepas tu korang nak book appointment, lepas tu baru korang hantar kereta. Tak kisah je, jauh-jauh pun boleh hantar je. Macam ni kan, ni dari KL ni kereta ni. Kereta racing kan. Wah, ganas ni. Macam mana nak tahu kereta racing tak racing? Aku tengok ni, dia punya spoiler. Okay, spoiler kereta drag ni. Nampak? Boleh buat tedur bawah ni. Tapi aku suka dia punya ni lah. Aku suka dia punya side skirt dia. Side skirt dia cantik lah. Belanja sikit. Side skirt dia handsome. Okay, so kita tunggu kereta kita masuk. Sekejap lagi kita buka gearbox tunjuk korang. So untuk Myvi ni senang sikit dia tak macam kancil. Kancil ambil masa sikit sebab kau nak tukar gearbox kau kena turun enjin. Myvi ni best sebab dia tak payah turun enjin. Sekejap lagi aku tunjuk korang. So sekarang Padu Babe dia dah tukar ni profession. Dia dah buat kereta sekarang. Dia dah tak buat review makan sangat. Review makan dah tak boleh cari makan sangat Banyak influencer nak makan free. Cakap sikit Padu Babe. Padu Babe. Okay, so kereta dah masuk dah sekarang. Masuk reverse So itu hari kita buat pun engine ni semua kita tak ada buat lagi spray ke apa. Nanti kita akan buat lah. Tapi kali ni kita akan masukkan je gearbox ni terus ke dalam ni. Kita tak ada nak spray-spray sebab ambil masa kan. Nanti spray nak tunggu kering pula. Ni aku yang request lah. Aku yang request sebab aku nak cepat. Kita nak pakai kereta ni kan. Nanti slow-slow baru kita plan balik buat apa. Korang boleh komen juga. Korang rasa mana satu yang okey. Kita bolt on kan enjin ni ataupun kita masuk enjin 1.5. Lepas tu nak pakai manual ke pakai auto? Mana yang best? Mana yang korang tengok daripada awal journey kereta ni. Daripada awal kita beli kereta ni memang buruk. So sekarang dah keadaan dia dah macam ni lah. Siapa beli kereta aku ni nanti untung sebab caliper dah 4 port dah kan. Rotor sepenuh-penuhnya. Belakang clean port. Nampak? Hai kawan. Okay, semua dah cat dah cantik, cemerlang. Lampu dah tukar, exhaust dah tukar, Valvetronic. Apa lagi? Semua kita buat baru. Seat nampak ni. Seat design Sportster. Kapet bawah ni penuh Okay, audio dah ada, audio. Android player. Yang ni kita dah tukar lah. Pasu punya pintu kali dengan side mirror. Ni 06 kot, 06 ke 07. So kau tengok seat ni. Buat ni. Memang handsome lah. And semua kita dah buat bahagian enjin. Tu hari kita dah tukar dah segala-segala seal dia. Ni exhaust stainless steel daripada extractor sampai ke belakang. Okay, sistem aircon kita dah tukar. Aircon kita tukar one set baru. So aku pakai 1.5 punya kompresor, condenser, kipas pun 1.5 punya. Cuma cooling coil je. Cooling coil masih yang asal kereta ni sebab kita tak tukar dashboard kan. Kalau kau nak buat pun set aircon 3,000 lebih tu. Apa lagi tu hari aku tukar? Alternator, power steering pump, bateri baru. Semua tukar baru. Pengsan. So ni gearbox pula. Korang nak servis kereta buat apa pening-pening? Nak pakai brand tu lah, pakai minyak ni lah. ESN ada semua. ESN ada keluarkan semua minyak yang sesuai untuk kereta korang. Dia ada minyak hitam, ada minyak gear. Korang pakai minyak gear apa? Manual, auto, CVT, dua clutch pun ada. Coolant, minyak brake, untuk penjagaan enjin, enjin booster, injector cleaner, minyak flushing, semua ada. So korang tunggu apa lagi? Servis kereta sekarang. Okay. Tahu-tahu dah malam Aku main ngelak sikit tadi. Aku tinggal kereta, lepak jap, nak pergi makan. Lepas datang balik, aku balik terus kan. So ni aku datang dah gelap lah ni. Dia cakap belum siap lagi. Aku baca alamak, tak apalah kalau tak siap esok ambil kan. Rupanya gearboxnya dah keluar yang baru dah masuk Tak sempat aku nak rekod tunjuk korang. Okay, so ni yang gearbox lama lah. Nampak macam elok kan. Tak ada bocor, tak ada apa. Tapi itulah mungkin masa dia dah
dah time lah, dah sampai masa kan. Aku nak tunjuk korang lagi satu. Kereta ni, sebelum ni, bila jalan, dekat lever gear tu, dia akan bunyi macam besi bergegar kan. So aku cakap dengan Aziz, ni bunyi bergegar. Dia cakap suruh aku tukar shifter Wilson tu kan. Meninggal. Ni Aziz ada ni, Aziz. Kau tukar apa ni? Tukar batang ni, dia lever. Kita minta yang Wilson punya, yang shock shifter tu. Tapi tu lah, Wilson dia ada stok. Duit tak ada stok. So stok ada, duit tak ada kan? Betul. Aduh. Sini pecah, bawah ni. Itu masalah benda. Oh, patutlah dia bunyi gara-gara itu kan. Sebab nak tukar bus pun tak tahulah bus dia jual ke tak. Lepas tu dia welding kat sini. So kita tukar sebatang lah, tak nak pening kepala. Tukar terus lah tukar terus. So dia dah tak bunyi lepas ni? InsyaAllah tak bunyi dah. Tak londek lah? Tak londek. Cuba kau check kau punya batang gear selalu londek tak ni? Kan? So memang berangan nak pakai yang Wilson tu. Wilson dia pakai sebatang je tak silap benda ni. So sekarang ni nasib baiklah Aziz ada. Potong lah. Potong dia jadi short lah. Short shifter kan. Tu masuk kancil. Kancing kita pun pakai macam ni juga. Sebab kita pakai gearbox. Sebelum ni pakai Kelisa. Sekarang pakai Viva. So dia pakai galah ni. Ni orang panggil galah lah. Kau orang panggil apa benda ni? Kan? Kau komen sikit. Kalau kereta lain dia pakai kabel. Macam kancil punya pakai kabel Kancil pakai kabel. Mana elok sebenarnya? Kabel ke? Galah ke? Sama bang. Sama. Sebab kalau gearbox lain kena ikut balik asal dia. Cuma kena modify. Honda pakai kabel Honda pakai kabel. Okay, so ni dia kencing aku tadi. Dia dah berjaya dah kencing aku, ingat tak siap lagi. Rupanya benda ni pun dah masuk lah. So InsyaAllah siap kejap lagi. Mana kau nak cari? Hantar tengah hari, malam petang, malam dah siap So kau jangan buat kerja gila macam ni. Kau bagi masa kat Aziz. Kau jangan cakap kau nak siap satu hari. Nanti pengsan dia kan. So sepatutnya dia janji hantar hari ni ambil esok. Tapi tak tahu lah dia punya budak dia ni, geng apa, staff-staff dia ni kerja laju hari ni kan. Makan nasi lah. Bukan mana yang seorang tak makan nasi kan. So pelik ada seorang pekerja dia tak makan nasi. Korang ada tak kawan-kawan yang tak makan nasi? Dia makan benda lain semua tapi nasi dia tak makan. So sekarang ni tengah final stage dah. Gearbox dah masuk. Gear lever pun dah tukar. Clutch semua okey lagi Tak sempat nak tengok tadi. Okey lagi. Boleh pakai lagi. Baru lagi lah. Nampak baru lagi, baru tukar. Kan? So clutch sebenarnya masa kita buat engine bay tu, kita repair leaking tu, masa dah tukar dah clutchnya. Tapi tadi minta dia clutch racing tu. Dia dah pasang dah pula. Aduh. Okay, so kejap lagi kita sambung. Tunggu siap. Masih cemerlang Okey Zober Okey, alhamdulillah. Tak ada bocor, tak ada apa ada. Cuma ada bekan spray sikit lah. Sebelum ni aku ada spray bawah, so tu kena sikit kan. So far dah pakai setahun lebih lah, setahun setengah rasanya. Tapi masih cemerlang je, tak ada bocor, tak ada lembik ke apa kan. So kalau korang nak pakai TEG harga yang mampu milik tapi barang padu, korang boleh try TEG Racing ni. Korang boleh pergi cari lah kan. Harga insyaAllah berpatutan. Siap dah Walau. Akhirnya dah gelap dah gelap pun siap tapi siap satu hari juga. Power. Memang power Aziz. Gila babeng lah. Okay. So sebabkan Myvi tak payah turun enjin lah. Kalau kancil ni memang tak ada harapan lah. Siap terus kan. Macam brake lekat lekat tu. Sini sikit bang. Lag. Oh, CP-CP je. Masuk BFY. Oh, kau tengok bila kena lampu dia punya color dah jadi bertukar-tukar Jom test. Okey, jom. Nak try sekarang. Macam biasa. Kita punya pomen padu babe ni. Woi, bawa kereta main phone je. Oi, test brake pula dia. Melekat brake Melekat brake dia. Okay, so far rasa sebab kita tak ada modify pun tukar gearbox je rasa should be tak ada masalah lah kan, apa-apa kan. InsyaAllah okey. Tengok shift gear.
So mana yang tak tahu kita cakap tadi shifter Wilson tu, yang tu korang boleh pergi search lah, tengok Mia Padu lah kan. Korang tahu Wilson nak sponsor kita. So dah malam sorry lah kalau korang tak nampak sangat ni. Aku pinjam lampu dari workshop kan. Korang tak nampak muka dia Nur ni kan. Okay, tak ada bunyi dah kan. So sebelum ni batang gear aku ni, bila kau jalan dia akan bunyi macam besi bergetar kan. Apa? Besi belaga. Besi belaga ke? So sekarang tak ada ni. Dah okey lah, cemerlang lah ni kan. Kita kena buka ni. Okay. Dia bagi pomen rasa. Bagi pomen push. Ada Nur terus. Kita bagi pomen rasa tengok. Bila VTEC on je mana, kita tekan remote. Oh ada bunyi kan. So kalau nak senyap kau boleh off. Senyap terus. Padu kan. Okay Ian Okay so komentar semua okay lah. Alhamdulillah okay. Mana nak buat kereta apa-apa kau boleh datang lah. Siapa-siapa member kita Haziq ni kan. Geng Kancil dah banyak dah support dia. Game Ivy mana. Kita nak seru sikit Game Ivy. Mana yang pakai Myvi, nak buat apa-apa boleh datang kan. Roger dulu. Kita letak nombor phone dekat pin komen tu. Kau boleh WhatsApp dia. Nak buat apa, nak tanya harga ke, nak ajak lepak ke. Ajak lepak tak ada masa ke lah. Boleh insyaAllah. Ada masa insyaAllah boleh. Kau nak buat apa-apa, nak tukar barang ke, kau nak swap engine ke, nak swap pergi 1.5 ke, manual nak swap pergi auto ke, auto nak swap pergi manual ke kan. Kau boleh Roger dia. Aku nak swap pergi auto, tapi PTPTN tak cukup lagi. Dia sekarang ni dah umur-umur macam ni. Aduh, memang sedap kalau nak layan jalan corner-corner macam ni. Nak buat manual. Tapi kebanyakannya kita jalan biasa, jam kan. Nak relax lah, nak relax kan. Buat auto kat sedap. Okay, so kita belanja VTEC sikit. VTEC on. Sedap. Adjustable best. Sedap Sedap. Adjustable best Best. Ni lah adjustable TEG. So dia tak rasa mantul sangat. Tapi dia stable kan. Betul, dia stable. Dia tak ada biasanya bergoyang-goyang lah. Habis lemak titik habis. So sebenarnya ni aku dah tinggikan dia sikit. So kalau kau nak lagi performance, kau boleh gendahkan dia sikit. Dia akan rasa lagi stiff lah. So ni sebab aku nak comfort sikit kan. Pakai biasa on the road. So tak nak keras sangat tapi masa-masa aku line track itu hari aku pakai rendah lagi. Yang tu memang lagi sedap. Corner memang melekat ni. Korang kalau nak pakai boleh pakailah TEG. Dia ada dua model. Yang kita pakai ni CS1 high low body shift. Kalau korang nak yang lagi canggih punya, dia ada high low sofa. Korang boleh pergi direct lah dekat TEG. Korang beli, jangan tak beli TEG. Kan? Lepas ni Haziq pula jual TEG ke? Boleh, insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah dah selesai dah. Dah siap dah kereta Myvi GR, Myvi GT3 RS kita ni kan. So dia sebenarnya tak ada apa, ada kerosakan sikit je, gearbox je. Dengan yang shifter tu dia dah longgar lah. So kita dah settlekan tadi dah test. Alhamdulillah semua pun okey. Bunyi besi belaga pun dah tak ada. Gear pun dah tak tendang. Okey. Mantap. Puas hati. Okey. So kira hari ni tak ada apa sangat. Aku just nak sharing kat korang apa masalah kat kereta ni dan apa yang kita buat lah. So macam aku cakap tadi, ni bengkel member kita Haziq Auto Work ni. Mana geng-geng yang nak buat kereta, kau boleh support dia lah. Buat. Tak kisahlah kau nak repair ke, nak servis ke, atau kau ada nak conversion ke, nak upgrade ke, kau boleh Roger dia. Okay, so far kereta kita cemerlang. Nanti kita tengok next apa yang kita nak buat lagi lah kat kereta ni. Okay, so korang macam biasa yang mana belum subscribe tu, korang kasih entaklah laju, share kat kawan-kawan. Mana tahu kawan-kawan pakai Myvi ada masalah, ataupun korang ada lalui masalah yang sama macam aku, kau boleh share juga pengalaman korang, kau boleh komen kat bawah. Okay, alright, so macam biasa kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.